Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Achihi. Bila Beth ni dia spend time dengan si Adam ni, dia pun ni kira macam share each other punya feeling tau. Bukan setakat Beth je yang cerita dekat Adam ni apa yang dia rasa pasal Tom, tapi si Adam ni pun dia luahkan perasaan dia macam mana sedihnya dia bila isteri dia Camelia tu mati. Dan dia rasa macam dia punya perasaan sama macam si Beth ni lah. Beth ni kan dia bengang dengan Tom sebab Tom ni tak cerita apa-apa. Yang si Adam ni pun dia bengang dengan Camelia sebab Camelia ni dia mati disebabkan allergic reaction. Dia kata Camelia ni macam kenapa dia careless sangat sedangkan dia tahu kata yang dia ni ada alergi, tapi kenapa dia tak bawa ubat dia. Jadi macam Adam ni dia macam tak puas hati lah kenapa Camelia ni macam selfishnya, kenapa hang tak bawa sedangkan hang tahu hang alergi. Dia macam salahkan Camelia ni juga. Tapi yelah nak buat macam mana kan, macam orang yang tengah sedih kan, dia macam-macam perasaan yang timbul walaupun benda tu macam tak apa nak logik kan. Jadi keesokan hari tu Beth ni pun dia macam cuba sedaya upaya lah untuk live a normal life walaupun dia perasan lah macam semua mata memandang dia. Jadi dia ni pun macam pergi hantar lah Poppy ni pergi sekolah kan. Lepas tu nampak lah yang mak-mak ni pandang dia tapi dia buat tak tahu je lah. Lepas dia hantar Poppy, lepas tu dia bertembung dengan si Julia. Julia ni pun dia macam a good friend lah. Dia tak ada lah cakap apa, dia just macam ajak si Beth ni kira macam dia tengok lah si Beth ni. Dia kata kalau hang free mainlah lepak rumah dia, kita macam bersembang girl time. Jadi Beth ni pun macam okey lah, takkanlah dia nak spend time banyak dengan si Adam je kan, nanti orang kata apa pula. Jadi si Beth ni pun dia buat lah benda yang sama, dia pergi cafe dia apa semua, and then lepas dia tutup cafe dia pun macam pergi lah rumah si Julia ni. Sebab Julia ni pun macam baik kan, selalu ajak dia apa semua. Jadi waktu dia ketuk pintu si rumah Julia ni, yang jawab pintu ni kira macam husband kepada Julia. Jadi husband si Julia ni pun dia beritahu lah si Beth, Julia tengah tunggu hang dekat dalam apa semua. Matt ni dia macam husband kepada Julia ni, dia macam pandang something lah dekat si Beth ni. Macam biasalah macam hang dengar a bad news about someone, tapi hang tak tahu macam mana nak bercakap dengan dia. Tapi Beth ni dia macam buat tak tahu lah sebab memang yelah satu bandak dah tahu kan. Lepas tu si Beth ni kira macam dia melepak lah dengan si Julia ni. Biasalah dia peminum apa semua. Dia pun cerita lah. Lepas tu Julia ni dia kata lah dia ni macam tak ramai kawan. Satu-satunya kawan yang dia ada dulu adalah si Camilla. Camilla ni isteri kepada si Adam tu. Lepas tu Beth ni pun macam tak sangka hang rapat dengan dia. Lepas tu Julia ni pun kata sebab yelah dulu macam semua orang tak mau kawan dengan aku tak tahu siapa. Camilla ni lah yang first yang tegur aku. Lepas tu kira macam kami ni ngam. Lepas tu kami ni macam banyak lah share interest kan, macam pasal handbags lah, pasal fashion lah, macam-macam. So bila Camilla ni dah tak ada, aku jadi rasa macam sunyi. Dan aku faham perasaan hang. Hang pun macam nampak macam tak ada kawan juga kan. That's why lah macam aku ajak hang macam melepak ni. And then dia pun bersembang. Julia tanyalah pasal bisnes si Beth ni macam mana, pekerja dia macam mana, apa semua. Sambil sembang tu kira macam dia pun ni macam banyak minum lah. So keesokan hari tu Beth ni kira macam hangover. Dia macam apa tu, pening mabuk. Pening mabuk tu. Lepas tu kira macam Maxwell dok call dia non-stop tau pasal nak update dengan dia pasal Tom. Tapi Beth ni dia macam yelah dia rasa malas nak layan benda ni. Dia macam dia nak relax sat, dia nak tenang sat, dia tak mau sabut-sabut lagi. Dah tengah pening kepala ni. Jadi dia uruskan anak dia dulu. Jadi pada hari tu anak dia kira macam tak pergi sekolah lah. Dia masak lah untuk anak dia. Kira macam dia pun buat baking, spend time dengan anak dia apa semua. Bila dah lama lepas tu barulah dia macam dia ada rasa macam dia dah ready untuk dengar apa yang Maxwell ni nak kata. So dia call balik Maxwell. Lepas tu Maxwell ni kata lah, aku ingatkan macam hang dah menghilang pergi mana kan, kenapa hang tak jawab call. Lepas tu Beth ni dia macam buat alasan lah. Dia kata sorry lah, aku busy tadi tengah uruskan anak aku. Lepas tu Maxwell ni dia kata lah, aku tahu macam mana perasaan hang. Yelah macam kecewa kan sebab tiba-tiba macam Tom ni kena tangkap apa semua. And Tom pun bagi tahu aku yang kata dia ni pun risau juga benda ni akan effect anak dia. Tapi macam aku katalah, aku akan cuba sedaya upaya untuk tolong si Tom ni dan juga family hang. And aku ni adalah the only thing yang connect Tom ni dengan dunia luar. Tom ni dia tak tahu apa yang jadi dekat luar ni. Sebab sekarang ni nampak macam Tom ni ada chances untuk terlepas lah. Lepas tu Beth tanya apa yang membuatkan hang cakap macam tu. And then Maxwell ni explain lah. Dia kata sekarang ni evidence yang related dengan Tom ni, bukti yang related dengan Tom ni macam makin lama makin banyak. Tapi benda tu macam
tak berapa strong. Macam kalau nak argue tu senang lah in court. Lepas tu Beth kata okay faham. So kalau polis jumpa mayat barulah macam Tom ni akan kena kan. Lepas tu Maxwell kata tak juga. And then Beth kata kenapa pula? And then Maxwell ni explain lah. Dia kata sebab kalau lah dia pun jumpa mayat tu tapi DNA Tom ni tak ada pun dia pun tak boleh nak tuduh dia juga kan. Mana nak tahu dia pun akan jumpa DNA orang lain. So Tom ni macam senang lah untuk dilepaskan. Bukan senang lah, dia pun dia nak sabitkan dia. And then Beth ni pun dia faham lah situasi tu. And then Maxwell kata okay lagi satu aku nak beritahu esok adalah hari dia punya hearing. Maksudnya macam Tom ni akan didakwa dekat mahkamah start esok. Jadi Tom bagi tahu aku yang kata dia nak jumpa jadi Beth ni pun macam patutkah aku pergi jumpa si Tom ni? Keesokan hari tu, kira macam Beth ni dia pergi ke kafe lah, dia buat kerja dia, dia uruskan kafe dia. Kira dia tak pergi court. Lepas tu, si Adam ni mai kafe dia, nak order ayak lah. Lepas tu, si Beth ni kata lah, aku tak pernah nampak hang waktu-waktu macam ni. Hang tak kerja ke hari ni? Lepas tu Adam ni kata, oh tak, kira macam dia mai sini ni, macam nak beli kopi je, macam dia on a break sekejap. Sekejap dia kena pergi kerja balik. Lepas tu Beth ni kata lah okay tak apalah, dia bungkuskan ayak. Lepas tu dia bagi macam free cookies lah dekat si Adam ni. Dia kata nah aku belanja hang cookies. Lepas tu Adam ni dia macam terima kasih lah. And then Adam ni dia cakap lah sebenarnya aku mai sini pun nak minta tolong hang. Boleh tak hang pick up anak aku petang sekejap? Sebab dia kata macam dia tak ada nak pergi ambil lah. Lepas tu si Beth ni macam okay boleh je, tak ada masalah. Dah halang dia ambil anak dia kan. Of course dia boleh ambil anak si Adam ni. Sebab dia pun memang satu kelas. Lepas tu Adam ni pun berterima kasih lah dekat si Beth ni. Yelah dah lah macam dia bagi free cookies. Lepas tu siap tolong lagi ambil anak dia kan. Lepas tu Beth ni kata jangan selalu sangat, benda ni bukan boleh free selalu. Lepas tu Adam ni dia macam rasa bersalah. Macam sorry lah kalau benda ni susah kan. Lepas tu Beth ni dia macam gelak. Dia kata no, aku bukan maksud pasal anak hang, tu tak ada masalah. Aku maksudkan pasal cookie ni saja je melawak. Lepas tu Adam ni dia macam gelak. Sorry lah, dia macam lambat sikit nak pick up. Tu tak apalah, Adam ni dia macam senyum dan dia belah. Lepas tu memang petang tu si Beth ni pun dia pick up lah anak dia dengan anak si Adam ni. And then dia bertembung dengan si Julia. Lepas tu dia macam tengok lah si Julia kan. And then dia kata gila lah hari tu kita macam minum banyak kan. Antara aku pening semalam. Lepas tu Julia pun kata itulah aku pun. Kita ni minum banyak sangat. Betulnya kita minum satu botol je pun dah cukup. Lepas tu Julia ni lepas dia ambil anak kembang dia, lepas tu Julia ni dia macam okay tak apalah, aku banyak kerja ni, aku kena balik dulu, nanti kita jumpa lagi ya. Okay bye. Dia macam belah macam tu je. Lepas tu Beth ni macam dia ada macam cakap something ke kan, buatkan Julia ni macam tiba-tiba tak friendly pula hari ni. Lepas tu petang tu kira Adam ni dia main lah rumah si Beth ni nak pick up anak dia. Lepas tu kira Adam ni masuk dalam rumah. And then si Beth ni pun offer lah drinks. Biasalah dia pun ni kan offer minuman kan. Lepas tu Adam ni dia kata lah sorry lah susahkan, mungkin menambahkan penat hang je nak jaga dua orang kan. Mesti dia pun ni kacau hang kan. Lepas tu Beth ni kata tak ada lah, anak hang baik je, dia pun elok je main dua orang, dia pun tak kacau lah. Lepas tu Adam ni dia macam katalah kat si Beth ni, dia kata aku tak tahu lah macam mana hang keep it together, macam mana yang hang macam boleh strong macam ni. Aku tak tahu lah, waktu aku dengan Camilla ni pun aku macam down gila waktu apa yang jadi dekat Camilla. Lepas tu Beth ni dia macam yelah dia ada anak kan, macam whatever it is dia macam dia kena be strong untuk anak dia. Sebab dia tak mau anak dia tahu pasal bapak dia. Lepas tu Adam ni dia macam pandang lah si Beth ni. Dia kata aku impressed dengan hang. Yelah macam hang harapkan husband hang trust husband hang. And then one day tiba-tiba macam husband hang kena tangkap macam ni. Macam bukan semua orang boleh lalui benda ni. Lepas tu Adam ni dia macam pandang si Beth ni. Lepas tu Beth ni macam sipu-sipu malu lah kan. Lepas tu Beth ni macam tak adalah, biasa je, aku just buat dari segi luaran. Dalaman aku tengah yelah macam tengah nak adapt dengan benda ni. Lepas tu dia pun macam pandang each other, pandang secara sangat dalam tau. Yang si Tom ni pula dia terima khabar berita daripada si Maxwell yang kata Beth ni takkan main melawat dia. Jadi Tom ni dia macam kecewa lah. Dia kata macam kenapa Beth ni macam tak main melawat dia, kenapa tak mau jumpa dia, macam ni bukan macam Beth yang dia kenal. Beth ni selalu support dia. Takkan Beth ni macam percaya dengan apa yang terjadi dekat dia ni kan. Tom ni dia jadi macam frust lah. Dia kata aku tak boleh pergi ke penjara. No. I cannot go to jail. Aku kena selamat. Aku kena keluar daripada tempat ni. Aku ada family, aku ada anak. Mereka adalah the only reason that I have a purpose in life. 8 tahun yang lalu, kira Katie ni
relationship dia dengan Tom ni makin lama macam makin renggang. Katie ni dia start jadi rimah dengan Tom ni sebab tiba-tiba Tom ni dia macam makin lama makin clingy dengan dia. Membuatkan Katie ni macam kenapa dia ni jadi macam ni macam pelik. Lepas tu membuatkan dia macam rimah lah. Lepas tu Tom ni dia kata macam dia pun nak pindah ke satu apartment sekali. Macam dia pun tak mau duduk asing dah. Lepas tu dia suruh Katie ni pindah ke apartment si Tom ni. Jadi Katie ni macam dia sebenarnya dia tak mau. Dia macam nak her own space juga. The only time yang dia berseorangan adalah waktu dia masuk toilet sahaja. Lepas tu Tom ni makin lama macam hubungan intim dia pun ni, Tom ni makin lama makin kasar. Dia cekik si Katie ni gila-gila punya. Sampai kan Katie ni dia macam dah tak enjoy dah benda tu. Macam seolah-olah macam Tom ni buat dia sakit tu sebab Tom ni geram dengan dia, marah dengan dia. Yang si Tom ni pula, dia duk pelik kenapa Katie ni macam dah tak pandang dia. Macam nampak macam Katie ni acah-acah je sayang dia, macam pura-pura je sayang dia. Dia rasa macam Katie ni makin lama macam nampak macam nak menjauhi diri daripada dia. Jadi dia rasa macam Katie ni curang dengan dia ke? Dia back balik dengan ex-boyfriend dia ke? Lepas tu Tom ni dia macam duk pick up yang Katie ni duk curang dengan dia lah. Lepas tu Tom ni dia macam aku tak boleh biar benda ni, tak boleh jadi ni. Kalau aku tak boleh dapat Katie, ex dia pun tak akan dapat si Katie ni. Keesokan hari tu bila dah kecoh pasal si Tom ni, wartawan semua dah tahu lah rumah Tom ni kat mana. Beth ni waktu dia bangun pagi, tiba-tiba dia nampak macam ramai gila orang berkerumun dekat depan rumah dia. Lepas tu bila dia tengok rupa-rupanya wartawan. Dia mula-mula dia tak nampak tau benda tu. Bila dia buka pintu baru dia perasan yang kata ada wartawan kat depan rumah dia. Jadi wartawan bila dia pun nampak Beth ni, dia pun ni semua pakai ambil gambar lah, nak interview lah apa segala bagai kan. Yang si Beth ni dia nak hantar Poppy ni pergi sekolah and at the same time pergi cafe. Tapi macam bila dah keadaan sekarang ni macam memang tak lah dia nak pergi cafe kan. Lepas tu waktu ni kira macam Poppy ni ada lah. Anda duk dengar lah macam orang duk macam suara orang. Biasalah bila macam wartawan duk bercakap kat luar rumah kan, macam hang dengar lah kekecohan tu. Lepas tu ada orang ketuk pintu dia kan. Ketuk banyak kali ni, ketuk. Lepas tu Poppy ni tanya lah siapa tu. Lepas tu Beth ni dia macam cover lah, dia kata tak ada orang luar, tak payah jawab. Tapi orang tu duk ketuk tak berhenti ni kan. Lepas tu dengar suara yang dia familiar. Kata Beth buka pintu. Rupanya si Julia tu yang ketuk. Lepas tu Beth ni pun buka lah pintu. Lepas tu Julia masuk. And then Julia ni dia macam beritahu lah kat si Beth ni, macam dia nak tolong lah si Beth ni. And then Julia ni dia cakap dekat Poppy, dia kata nak tak kita main game. Kita main game hide and seek. Me and the boys macam selalu main game ni. So we thought that macam nak ajak you lah main sekali. Lepas tu Poppy ni pun macam okay. And then si Beth ni dia perasan Julia ni punya lah lawa hari ni. Dia punya bersiap tu lawa gila. Lepas tu Beth ni dia macam lega lah si Julia ni ada kan. And then dia nak play hide and seek macam mana kan. Macam ada wartawan kot kat luar rumah. Lepas tu the only way untuk keluar daripada rumah ni tanpa bertemu dengan wartawan adalah belakang rumah. Tapi belakang rumah dia ni kira macam dinding dia tu macam tinggi lah. Bila tengok pakaian si Julia ni macam dia pakai skirt. Jadi Beth ni kata, boleh ke Julia ni panjat kan? Dia ingat macam nak ambil tangga lah untuk si Julia ni. Tapi Julia ni dia pergi angkat kain dia, lepas tu dia panjat macam tak ada apa. Beth ni pun macam impress lah, dahsyatnya hardcore kan. Lepas tu dia pun macam panjat, tolong si Poppy tu panjat sekali. Lepas tu dia pun naik lah kereta Julia. Waktu dalam kekecohan ni, kira Beth ni dia call si Adam, tapi masuk voicemail. Kira macam dia tak tahu nak buat apa kan. Nasib baik Julia ada. Beth ni dia macam fikir, tak boleh jadi ni. Kalau macam ni lah keadaan dia dengan Poppy ni, memang kena pindah ke London balik. Disebabkan Beth ni dia tak boleh pergi ke cafe dia, jadi dia duduk rumah lah. Lepas tu dia ni kira macam dia tak puas hati tau dengan apa yang terjadi dekat dia dengan Poppy ni. Jadi dia rasa macam memang Tom ni bersalah lah. Dia punca macam hidup dia pun ni tak tenteram. Dia sedap lah dia duduk dalam penjara je, dia tak payah kena hadap wartawan ke, lepas tu dengan hadap orang-orang duk tengok dia apa-apa semua, dengan anak dia lagi. Dia ni macam tak fikir lah pasal keluarga dia. Lepas tu Beth ni dia perasan yang kata kereta Tom ni parking kat luar, kira macam luar daripada rumah dia tau. Kereta dia parking dalam garage. Jadi dia ni kira macam dapat satu idea di mana dia nak find out apa yang Tom buat pada hari Isnin dengan hari Selasa hari tu. Lepas tu Beth ni dia ambil kunci kereta Tom. Lepas tu dia panjat lah daripada belakang, rumah belakang, pintu belakang dia. Lepas tu dia pusing, dia ambil kereta Tom. Lepas tu dia drive. Lepas tu dia kira macam buat macam Tom ni lah. Dia ambil jalan yang Tom ni on the way pergi kerja, naik train. Lepas tu pergi ke office si Tom ni. Bila dia sampai office si Tom ni, kira Beth ni dia pergi jumpa lah dengan bos si Tom, sebab nak tanyalah Tom ni buat apa hari Isnin dengan hari Selasa ni. Lepas tu bos ni pun dia cerita, dia kata hari Isnin Tom ni dia main macam biasa, main pukul 8 apa semua, tapi dia balik awal pukul 4.30 sebab dia kata dia nak macam
dia berjanji dengan anak dia lah, something like that. Lepas tu Beth ni pun macam pelik sebab hari Senin tu dia balik lambat. And then Beth ni tanyalah, okay, hari Selasa dia kan tak main kerja, ada tak dia beritahu alasan dia apa? Lepas tu bos dia kata ada. Dia kata dia dah separuh jalan nak on the way pergi kerja, tapi dia rasa macam tak sedap badan, dia rasa sakit. So that's why lah dia call office, dia kata dia nak ambil cuti hari Selasa tu. Lepas tu Beth ni tanyalah dia ada cerita apa-apa tak selain daripada tu. Lepas tu bos dia kata tak tahu sebab yang dia bercakap macam bagi tahu kata yang dia cuti ni dekat staff lain, staff perempuan ni. Lepas tu Beth ni pun cakap lah, boleh tak nak bercakap dengan staff perempuan ni. Lepas tu bos ni pun panggil. Lepas tu Beth ni pun tanyalah staff perempuan tu kan apa yang Tom cakap hari yang dia cuti tu. Lepas tu perempuan ni kata oh tak ada apa, dia just cakap macam dia nak ambil cuti sebab dia rasa sakit. Tapi apa yang aku perasan, macam cara dia cakap tu, dia macam seolah-olah macam panik, bukan macam sakit, dia tengah panik. Lepas tu Beth ni tanyalah apa maksud hang, macam mana hang tahu kata dia panik. Lepas tu perempuan ni kata sebab aku ni dah bekerja dengan Tom ni lama tau, dah bertahun tau, so aku kenal Tom ni, cara dia bercakap macam mana. Jadi waktu dia call aku kata minta cuti tu, dia seolah-olah macam panik. And waktu polis soal siasat kami dekat office ni, aku cerita benda tu lah dekat polis. Lepas tu Beth ni tanyalah, waktu yang dia bagi tahan tu, hang dia dengar tak macam selain daripada macam background noise dia lah, ada apa? Lepas tu perempuan tu kata oh aku dengar macam bunyi radio. So aku assume macam dia dalam kereta lah, dia on the way balik. Lepas tu Beth ni tanya lagi, ada tak macam Tom ni ada bercakap apa-apa kan? Lepas tu bos Tom ni kata tak ada, Tom ni dia lebih menyendiri. Kalau dia bercakap pun dia bercakap pasal hang ataupun anak dia. Tapi ada kawan dia ni nama Jimmy. Jimmy ni yang kenal Tom ni, dia pun ni rapat. Lepas tu Beth ni tanyalah boleh tak aku nak bercakap dengan si Jimmy ni. Tu bos ni kata oh Jimmy ni tengah cuti, tapi aku bagilah nombor telefon dia dekat hang. Lepas daripada tu, so Beth ni pun dia nak cerita lah. Lepas tu dia duduk fikir, Tom ni dia pergi mana kan? Dia macam tak puas hati lah. Dia mesti nak tahu juga apa yang Tom buat hari Senin dengan hari Selasa tu. Lepas tu tiba-tiba phone Beth ni bunyi. Staff dia si Lucy ni call. Tu staff dia ni habak lah kata ada polis main nak soal siasat. Lepas tu Beth ni kata lah habak je lah aku tak ada kan. Lepas tu Lucy ni dia kata masalahnya polis bukan cari hang ataupun aku, polis cari boyfriend aku. Lepas tu Beth ni macam pelik, kenapa polis cari boyfriend hang? Lepas tu Lucy ni kata lah manalah aku nak tahu. Tapi dia pun ni bercakap pasal kereta boyfriend aku, kereta yang hampa pinjam. Lepas tu Beth ni kata mana ada kami pinjam kereta daripada boyfriend hang. Lepas tu Lucy ni kata bukan hang, Tom lah pinjam kereta daripada boyfriend aku hari Selasa pagi. Tom ni pinjam. Lepas tu Beth ni dia call Maxwell, nak habak dekat Maxwell, dia nak jumpa Tom ni, dia nak tanya apa yang Tom ni buat. Then the next day Beth ni dia minta tolong si Julia ni lah untuk jaga si Poppy ni. Nasib baik Julia ni okey. Lepas tu Beth ni pun pergi lah jumpa si Tom. Tom ni excited lah nampak muka si Beth ni. Tom ni kata lah oh, nasib baik lah hang dekat sini, hang tak tahu betapa rindunya aku dekat hang, and aku tahu apa yang hang dengan Poppy lalui ni adalah the worst situation ever. I'm so sorry yang hampa kena lalui semua benda ni. Lepas tu Beth ni dia macam diam je, tenung je si Tom ni. Lepas tu Tom ni dia kata lagi, patutnya aku cerita dekat hang hari Selasa tu, waktu yang hang suruh aku cerita semuanya dekat hang, patutnya aku dengar cakap hang. Lepas tu Beth ni dia geram, dia kata kenapa hang tipu aku, the first thing yang dia kata. Lepas tu Tom ni dia tanyalah kenapa hang tanya macam tu, mana ada aku tipu hang. Lepas tu Beth ni dia makin geram kan, dia kata apa yang hang buat hari Selasa pagi tu, hang tak pergi kerja kan? Lepas tu Tom ni dia kata apa yang hang dah cerita dekat polis. And then Beth ni dia kata lah aku nak cerita apa, aku tak tahu benda apa pun, hang pun tipu aku, hang pun tak cerita apa-apa dekat aku nak cerita apa dekat polis. Lepas tu Tom ni dia kata benda tu tak penting. And then Beth ni marah lah, dia kata benda tu penting untuk aku. And then Tom ni dia kata tak, sekarang ni benda tu tak penting, yang penting sekarang ni macam mana nak keluarkan aku daripada penjara ni, hang tengok aku yang dalam ni, tahu tak? Lepas tu Beth ni dia macam kesian lah dekat si Tom ni kan, yelah husband dia. Lepas tu Beth ni dia cakap lah sekarang ni Maxwell tengah cuba sedaya upaya untuk keluarkan hang daripada penjara ni. Lepas tu Tom ni dia kata aku tak suka duduk dalam ni sebab aku tak, I don't have any control inside here. Dia tak boleh control apa benda pun, dia macam kena hadap je. Lepas tu Beth ni kata lah so hang nak aku buat apa? Lepas tu Tom ni dia macam dekat dengan si Beth ni. Lepas tu dia macam nak bisik lah, dia kata sekarang ni hang kena tolong aku, kita dah pernah lalui benda ni, hang je yang faham benda ni. And then Tom ni dia bisik lagi dekat si Beth ni, dia kata hang tahu kan aku memang tak sengaja nak dia mati. Jadi bila Beth ni balik, Tom ni dia rasa macam Beth ni macam tak macam Beth yang dia kenal. Beth ni macam nampak menjauh daripada dia. So dia rasa macam memang dia tersilap langkah lah, dia buat silap lah kenapa dia tak cerita semuanya dekat Beth. So that Beth bila dia cerita kat polis macam teli lah dia pun punya cerita ni. So Tom ni dia rasa macam memang dia buat silap besar lah yang ni. Tapi ni bukanlah kesilapan first dia. Kesilapan first dia adalah dia pergi bunuh Katie Williams. 8 tahun yang lalu Tom dengan Katie ni
ni kira dia pun ni tengah gaduh besar. Katie ni dapat tahu kata Tom ni baca mesej handphone dia. Lepas tu Katie ni marah lah si Tom ni. Lepas tu Tom ni pula yang mengamuk. Tom ni kata, aku ni tak cukup ke untuk hang? Perlukah hang kianat aku belakang aku? Lepas tu Tom ni dia macam tunjuk handphone si Katie ni tau. Lepas tu Katie ni dia macam nak nangis dah. And then si Tom ni dia tolak Katie ni macam tolak belanggat dinding. Kira Katie ni bersanak dekat dinding lah. Lepas tu waktu ni Katie ni dia macam nak nangis dah. And then Tom ni dia baling handphone tu sampai macam pecah lah juga dekat lantai. Lepas tu Katie ni dia macam terkejut, dia terus nangis. Lepas tu Tom ni dia kata lah, kenapa hang yang nak nangis? Hang tak rasa bersalah ke? Aku tak dengar pun hang kata sorry ke apa ke. Aku yang hang curang tau. Hang memang tak sedar diuntung. Aku sayang hang bagi nak gila. Ini balasan hang dekat aku. Lepas tu Tom ni dia support Katie ni kuat gila sampai Katie ni terjatuh. Lepas tu Katie ni memang dia menangis lah, dia tak tahu nak buat apa. Lepas tu Tom ni dia ambil handphone yang pecah tadi tu, dia tunjuk dekat Katie, dia kata, ni hang baca ni. Hang baca sekarang apa dia tulis kat sini. Lepas tu Katie ni kata tak mau baca. Tu Tom kata hang baca sekarang. Lepas tu Katie ni dia baca. Teks tu daripada ex dia tulis, you mean the world to me. Lepas tu Tom ni dia kata, so apa maksud mesej ni kalau hang tak curang aku? Lepas tu Katie ni dia diam. And then Tom ni dia angkat si Katie ni, dia pegang tangan si Katie ni, dia angkat. Lepas tu dia heret si Katie ni, dia tolak Katie ni atas katil. And then dia kata, aku tak boleh lepas hang macam tu saja. Hang patut dihukum dengan apa yang hang dah buat dekat aku. Beth ni dia teringat yang kata dulu dia pernah kantoikan si Tom ni. Beth ni dia ambil iPad si Tom sebab anak dia nak tengok kartun. So dia gunalah iPad si Tom ni set. Lepas anak dia dah habis guna, so Beth ni dia ambil lah, dia nak tutup. Lepas tu dia perasan dekat iPad ni kira macam anak dia ni terbuka email si Tom ni. Lepas tu Beth ni pun dia baca. Lepas tu dia nampak macam email Katie Williams. Kata, kenapa macam nama email ni macam nama profil kita Katie Williams? Pelik lah. Lepas tu Beth ni dia confront lah si Tom ni. Dia kata, kenapa hang ada email si Katie ni? And then lepas tu dia habaq lah dekat si Beth ni yang kata dulu waktu relationship dia dengan Katie ni, dia dengan Katie ni gaduh besar. Lepas tu dia terlampau geram sangat dekat si Katie ni, dia ambil macam paperweight. Betul tak? Macam tempat pemberat yang macam untuk kita letak atas kertas. Tak mau bagi kertas tebal. Paperweight tu kira macam besar dan berat. Dia ambil benda tu, dia baling dekat Katie, kena kepala Katie. Dan waktu tu Katie ni pengsan dan kepala dia berdarah banyak lah. And then Tom ni dia takut dan dia tinggalkan Katie tu macam tu saja. Macam salah dia lah sebab dia tak call ambulance or polis ke apa ke yang kata girlfriend dia ni cedera. Dia macam tinggal Katie ni macam tu saja. Jadi dia takut kalau macam dia report benda tu, orang takkan percaya dia. And then dia bagi tahu lah yang dia memang tak sengaja bunuh si Katie ni. Dia geram sangat dengan Katie ni sebab yelah Katie ni habaq kata macam nak pergi travel, nak tinggalkan dia. Lepas tu bila Beth dah dengar benda tu, Beth ni pun macam dia tolak lah si Tom ni kan. Sebab waktu ni kira macam Tom ni pegang tangan dia macam tak percaya apa yang Tom ni cerita. Tapi Tom ni tak tipu dia. And then Tom ni dia merayu lah dekat si Beth ni. Dia kata, aku still the same guy yang hang kenal. Semua percayalah, aku memang tak sengaja bunuh si Katie ni. Dan aku tak nak tipu hang. And selama kita kahwin ni, pernah ke aku pukul hang ataupun pukul anak kita, tak kan? Lepas tu macam Beth ni pun macam dia faham lah benda tu. Memang Tom ni a good husband and a good father. So dia pun macam okay, dia biar je benda tu. Dia tahu benda tu tapi dia macam okay, nak buat macam mana kan? Dia kena hidup with bitter truth for the sake of anak dia. Dia terpaksa telan benda tu. Okay, 8 tahun lepas masa kejadian yang Tom ni pukul si Katie ni, kira Tom ni dia dah memperkosa si Katie ni. Katie ni macam cara dia memperkosa tu memang sangat sakit sampai kan Katie ni pengsai. Lepas tu bila Katie ni sedar, dia perasan yang Tom ni still ada dekat sebelah dia. Lepas tu Katie ni dia macam memang dia nak tinggalkan si Tom ni lah, dia nak keluar daripada apartment ni. Lepas tu bila Katie bangun slow-slow, rupanya Tom ni dia tak tidur. Tom ni dia tanyalah nak pergi mana. Lepas tu Katie ni dia kata lah, aku nak keluar daripada rumah ni. And then tiba-tiba Tom ni dia bangun. Lepas tu Tom ni dia bangun lah, dia cakap sorry apa yang aku dah buat dekat hang. And benda ni takkan jadi kalau hang tak khianat aku, hang tak curang dengan aku. Semua ni salah hang tahu kan. Lepas tu Katie ni kata whatever. Lepas tu Katie ni dia macam carilah handphone dia. Lepas tu Tom ni dia kata, kenapa hang cari handphone hang ni ke? And then Katie ni dia marah lah, dia kata bagi dekat aku handphone tu. And then Tom ni dia kata, kenapa hang nak back balik dengan ex-boyfriend hang yang tak guna tu? Han nak text dia, nak cari dia balik. Tak apa, aku dah hantar mesej dekat dia pun. Lepas tu Katie ni dia geram, dia macam lantak
jantan ni ambil handphone aku. Dia nak report polis lah benda ni. Lepas tu Katie ni dia macam jalan slow-slow. Dia make sure yang macam Tom ni macam jauh sikit daripada dia. Lepas tu Katie ni dia lari nak pergi kat pintu. Tapi tak dan dia sampai dekat pintu, tiba-tiba dia rasa macam sakit kepala tau. Lepas tu dia terjatuh. And then dia pegang kepala dia perasan kepala dia berdarah. Lepas tu dia terbaring lah atas lantai. And then Tom ni mai dekat dia. Lepas tu Tom ni dia kata, oh no, bukan senang-senang hang nak tinggalkan aku. Aku takkan biar hang belah macam tu je. Lepas tu Katie ni dia macam mamai lah. And then Katie ni dia macam, dia kata lah kepala aku sakitnya. And then Tom ni kata, oh tak apa, jangan risau, aku akan jaga hang. Lepas tu Tom ni dia angkat si Katie ni. Lepas tu dia heret Katie ni. And then dia letak dekat atas katil. Lepas tu Katie ni waktu ni dia fikir, takkanlah Tom ni nak memperkosa dia lagi kan, waktu dia dalam keadaan macam ni. Lepas tu Katie ni dia macam duk sakit lagi, duk mamai lagi kan. Dia kata no. Lepas tu Tom ni dia kata, let's have some fun. Hang jangan risau, lepaskan diri hang kepada aku, serahkan diri hang kepada aku akan make sure hang tak akan pergi mana-mana. Lepas tu Tom ni dia cekik si Katie ni. Dah lah Katie ni kepala dia sakit. Lepas tu kena cekik pula. Memang kena cekik teruk lah. Sampai kan Katie ni tak boleh bernafas. Dan Katie ni mati. The last thing yang Katie ni dengar Tom ni kata dekat dia adalah, I love you Katie. Lepas Tom ni bunuh si Katie ni, dia rasa macam tenang, dia rasa happy, dia rasa puas apa yang dia buat dekat Katie ni. Dah lama dia tak rasa macam ni. Dah 7 tahun dia tak rasa macam ni. Lepas tu Tom ni dia ambil akaun email si Katie ni. Dia tulis macam satu message nak hantar dekat kawan-kawan dan juga family si Katie ni, yang kata okay, dia ni kan cikgu yoga. Jadi dia macam nak travel lah, nak belajar pasal yoga ni lagi, nak cari ilmu. Lepas tu dia tulis dekat situ lagi, dia kata okay, aku akan offkan social media sebab dia nak fokuskan career as a yoga teacher ni. Apa-apa dia akan email, apa-apa nak contact dia through email sahaja. Lepas tu dia bubuh side note, dia kata tolong jaga Tom untuk aku, kami akan tangguhkan pertunangan kami, perkahwinan kami. And nasib baik Tom ni memahami aku. Lepas tu Tom ni hantar dekat family dia dengan kawan-kawan dia. And then Tom ni dia rasa macam dia memang tak nak lah bunuh si Katie ni. Dia terlampau sayang sangat si Katie ni. Dia nak Katie ni all to himself. Tapi tak sangka Katie ni khianat dia belakang dia. Dia memang ingat Katie ni adalah the one. Tapi dia ingat dengan perempuan sebelum ni pun adalah the one juga. Sebelum relationship Tom dengan Katie ni, waktu ni kira macam Tom ni dekat universiti lah. Kira 7 tahun sebelum dia jumpa si Katie ni, dia ada berkenalan lah dengan seorang perempuan ni. Kira dia pun ni kenal dekat kelab. Perempuan ni nama dia Phoebe. Biasalah dekat kelab, mabuk-mabuk apa semua. Lepas tu Phoebe ni ikut dia balik rumah. Lepas tu dia pun ni macam ada hubungan intim lah. And then Tom ni dia macam memang suka gila dekat Phoebe ni, macam fall in love gila dengan Phoebe ni. Tapi dia pun ni tak exchange number lah. Kira macam tidur sekali, lepas tu esok tu Phoebe ni dah block. Lepas tu keesokan hari tu, kira macam Tom ni dia nampak jumpa lagi Phoebe ni dekat kelab. Lepas tu Tom ni pilih teguk Phoebe ni. Dia kata aku ingat macam nak ajak hang balik lagi hari ni, spend time lagi together. Lepas tu tiba-tiba Phoebe ni dia tolak. Dia kata no, tak nak. Lepas tu Phoebe ni dia macam tengah have fun lah dengan kawan-kawan dia. And then at the same time dia ni tengah bersembang dengan lelaki lain. Lepas tu Tom ni dia macam nak pujuk si Phoebe ni. Lepas tu Phoebe ni tak layan dia. Jadi Tom ni dia macam malu lah. Dia rasa geram lah dengan si Phoebe ni. Lepas tu Tom ni dia keluar daripada kelab tu. Dia keluar, dia tunggu dekat luar kelab ni sampailah Phoebe ni balik. Lepas tu bila Phoebe ni keluar daripada kelab tu, Tom ni dia rasa oh nasib baik dia tak bersama dengan lelaki yang disembang tadi. And at the same time dia tak bersama dengan kawan-kawan dia seorang. Lepas tu Phoebe ni dia jalan dekat macam kawasan boleh dikatakan macam tepi sungai macam tu lah. Kira macam sungai kecil. Lepas tu ada tempat berjalan kaki lah. Lepas tu Tom ni dia ikut. Dia teguk lah si Phoebe ni. Dia macam berdiri dekat depan si Phoebe ni. Lepas tu bila Phoebe ni tengok muka dia, Phoebe ni dia macam terkejut lah. Phoebe ni dia kata lah, hang ni gila ke apa? Dia ikut aku. Lepas tu Phoebe ni dia tolak lah si Tom ni. Lepas dia tolak Tom ni, lepas tu Tom ni macam tarik lah tangan si Phoebe ni kan. Lepas tu Phoebe ni dia macam mengelak lah. Dia kata hang ni gila ke apa? Aku tak mau kat hang, tak mau lah. Benda tu macam one night stand je pun. Move on je lah. Lepas tu Tom ni dia geram, dia tolak si Phoebe ni. Lepas tu Phoebe ni terjatuh. And then dia dengar macam bunyi macam crack tau. Bunyi macam crack tu daripada buku lali si Phoebe ni. Mungkin buku lali si Phoebe ni macam kononnya macam dia terselih lah. Lepas tu Phoebe ni dia macam menjerit lah, sakit. Lepas tu kepala dia tu kira macam terhentak kuat lah dekat batu. Lepas tu macam Tom ni dia rasa macam over lah minah ni kan. Lepas tu dia angkat si Phoebe ni, dia ambil kepala si Phoebe ni, lepas tu dia seluk dalam sungai dekat tepi tu. And then Phoebe ni kan dia macam mabuk. Jadi dia macam tak melawan sangat lah, tak kuat lah dia melawan. Lepas tu Tom ni dia tekan kepala Phoebe ni sampailah Phoebe ni berhenti bergerak. Kira dia bunuh Phoebe ni, dia lemaskan Phoebe ni. And then
then Tom ni dia tengok lah sekeliling, memang tak ada orang apa semua, tak ada CCTV apa semua. And then bila dia macam tekan kepala kawan ni dekat ayak, sasah lah memang takkan ada DNA kan. Kira macam yang ni mesti orang akan kata macam, oh sebab hang mabuk sangat, that's why lah hang terjatuh and kira macam ni kira mati sendirilah. The only evidence yang dia ada pasal Phoebe ni adalah Sweatshirt University yang Phoebe ni tinggal dekat apartment dia. Yang si Phoebe ni pun dia rasa macam dia tak sengaja bunuh. Dia tak ada niat pun nak bunuh si Phoebe ni, tapi sebab dia geram sangat, tak tahu apa yang mai daripada dia rasa macam dia geram, dia nak bunuh kau ni. Sweatshirt si Phoebe ni dia nak bakar, tapi dia rasa macam dia nak simpan. Dia nak simpan. Lebih kurang macam dia rasa macam tu trofi dia lah, yang mengingatkan dia dengan si Phoebe ni. And then rasa marah dia, rasa geram dia yang membuatkan dia membunuh tu dah lama dah tak ada. Sampailah dia jumpa Katie dan Katie ni curang dengan dia. Time tu lah setan dia tu mai balik.